Ini tentang raya. Raya ni bukanlah sekadar tentang balik kampung ke, kereta baru ke, duit raya semata-mata ke, ataupun pakai baju raya yang baru. Sebab bagi aku, raya ni adalah tentang pulangnya kita ke tempat yang asal, iaitu hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Syok ke raya ni ya? Bagi aku, raya ni syok. Tapi dia lebih syok bila kita dapat memaafkan dan dimaafkan oleh insan yang kita sayang. Sebab raya ni adalah satu peluang yang terbaik untuk kita baiki hubungan kita dengan insan yang kita sayang, dan juga untuk kita perbaiki diri kita untuk menjadi versi yang terbaik yang pernah kita jadi. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam dan maaf zahir dan batin kepada insan yang saya sayang. Terima kasih.